Bicara buku dunia terbuka, helaian kata penuh makna dari halaman pertama hingga akhir, jelajahi dunia tanpa harus pergi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Nama saya Nur Aisyah Humaira binti Muhammad Nazri dan saya berumur 12 tahun. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hakim kerana telah memberi saya peluang keemasan untuk berdiri di sini pada hari ini. Membaca sentiasa menjadi salah satu hobi kegemaran saya kerana buku itu ibarat jendela kepada sebuah dunia yang baharu. Melalui pembacaan, saya dapat mempelajari banyak pengajaran, menemui pelbagai pengembaraan dan berkenalan dengan watak-watak yang hebat. Pada pagi ini, saya sangat teruja untuk berkongsi tentang ulasan buku saya. Cerita yang saya pilih bukan sahaja menarik, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai murni yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Saya percaya dengan membaca lebih banyak buku, kita boleh menjadi lebih bijak, lebih baik hati dan lebih kreatif. Saya berharap persembahan saya pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk membaca lebih banyak buku dan mencintai aktiviti membaca sebagaimana saya. Dengan itu, izinkan saya memulakan ulasan 3 buku kegemaran saya. Melepaskan Anjing Tersepit. Buku cerita yang berasaskan peribahasa Melayu bukan sahaja menghiburkan, malah syarat dengan teladan untuk dijadikan panduan hidup. Antara karya menarik yang boleh dijadikan bahan bacaan ialah buku Melepaskan Anjing Tersepit yang ditulis oleh Ainun Marziah Isa. Buku setebal 46 buku surat ini diterbitkan oleh Legend Book House and Distributor pada tahun 2017. Judulnya menggambarkan peribahasa yang membawa maksud menolong orang lain yang kemudian berbuat jahat kepada kita. Watak utama di dalam buku ini ialah Hakim, seorang pemuda baik hati yang gemar menolong sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang. Sifatnya yang pemurah ini menjadikan beliau disukai oleh jiran tetangga. Namun, kebaikan Hakim sering disalahgunakan oleh watak Kamal, seorang lelaki licik, tamak dan hanya mementingkan diri sendiri. Kamal pernah ditolong oleh Hakim ketika berada di dalam kesusahan, tetapi akhirnya mengkhianati Hakim demi keuntungan peribadi. Selain itu, watak Salmah, ibu Hakim, digambarkan sebagai seorang wanita yang penyabar yang sering menasihati anaknya supaya berhati-hati dalam memilih kawan. Kehadiran watak Farid, sahabat sejati Hakim pula menonjolkan nilai persahabatan yang ikhlas dan setia. Farid sentiasa memberi peringatan kepada Hakim agar tidak mudah mempercayai orang yang berniat jahat kepada kita. Daripada kisah ini, terdapat 5 pengajaran utama yang boleh diperoleh. Pertama, kita perlu berhati-hati dalam menolong orang lain kerana tidak semua yang dibantu akan mengenang budi. Kedua, sifat tamak dan khianat hanya membawa kerugian seperti yang dialami oleh watak Kamal. Ketiga, persahabatan sejati ialah mereka yang ikhlas dan setia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Farid terhadap Hakim. Keempat, nasihat ibu bapa wajar dijadikan panduan kerana pengalaman mereka boleh mengelakkan kita daripada tersilap langkah. Kelima, buat baik biarlah berpadah-padah kerana sikap terlalu mempercayai orang tanpa menilai niat mereka boleh membawa padah. Kesimpulannya, buku Melepaskan Anjing Tersepit ini merupakan karya ringkas tetapi syarat dengan pengajaran hidup. Ainun Marziah Isa berjaya mengetengahkan mesej moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sesungguhnya, karya ini mengingatkan kepada kita agar menolong orang dengan bijaksana kerana tidak semua yang menerima kebaikan akan membalasnya dengan kebaikan juga. Sekian, terima kasih.